Yes, menang. Alah, sikit lagi nak naik level ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah azan. Tak apalah, 1 game lagi lah. Tak apalah, 5 minit lagi lah. Astaghfirullahalazim. Begitulah budak-budak zaman sekarang ni. Kalau dengan telefon tu, tak nak lepas langsung. Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik semua sihat? Guru-guru semua sihat? Alhamdulillah. Saya pun sihat juga. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika saya beritahu bahawa dalam masa 5 minit lagi kita semua akan mati, agak-agak apakah yang akan kita lakukan? Adakah kita akan terus bermain game? Adakah kita akan terus menonton televisyen? Adakah kita akan terus bergelak ketawa? Atau kita akan terus bersujud kepadanya? Pada hari ini, saya ingin mengajak diri saya dan seluruh hadirin menghayati tajuk Solat, talian hayat seorang Muslim. Tajuk ini membawa maksud solat mampu menyelamatkan kita daripada bahaya dunia. Solat menyelamatkan hati kita daripada lalai. Solat menyelamatkan hidup kita daripada maksiat. Dan insya-Allah, solat juga menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh. Yang bermaksud, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Senang fahamnya, macam kita pergi sekolah, mesti guru besar mula-mula tengok rekod kehadiran dulu kan? Kalau rekod kehadiran pun dah teruk, apatah lagi yang lain. Begitu juga di akhirat nanti. Jika solat kita baik, maka insya-Allah baiklah juga amalan yang lain. Tetapi, jika solat kita rosak, kita perlu bimbang dengan amalan-amalan yang lain. Sebab itu, hadirin sekalian, semua ada sahabat baik kan? Bayangkan jika sahabat baik kita yang setiap hari bermain bersama-sama, bergurau bersama-sama, belajar bersama-sama, tiba-tiba dia sudah tiada. Ketika itu kita sedar, umur bukan lagi ukuran. Kanak-kanak pun boleh meninggal dunia, remaja pun boleh meninggal dunia, orang dewasa pun boleh meninggal dunia. Sebab itulah kita kena jaga solat sejak kecil lagi. Hadirin sekalian, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Lagu ini ringkas tetapi maksudnya sangat mendalam. Jika seseorang hidup 1000 tahun sekalipun tetapi tidak menjaga solat, apakah nilai hidupnya di sisi Allah? Hadirin yang dihormati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka, apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun. Dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Oleh itu, jangan tunggu tua untuk solat. Jangan tunggu sakit untuk solat. Jangan tunggu esok untuk solat. Kerana belum tentu kita bertemu hari esok. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.